Kontroversi kelayakan 7 pemain warisan Harimau Malaya terus menjadi topik panas bola sepak Asia apabila AFC akhirnya mengesahkan bahawa aduan rasmi daripada Vietnam menjadi pencetus kepada siasatan besar yang kini mendapat perhatian seluruh peminat bola sepak serantau. Dengan keputusan rayuan di CAS semakin hampir, situasi ini bukan sahaja melibatkan soal kelayakan pemain, malah turut memberi implikasi besar kepada kedudukan Malaysia dalam kelayakan Piala Asia 2027. Konfederasi Bola Sepak Asia (AFC) mengesahkan bahawa terdapat aduan rasmi daripada pihak Vietnam berhubung penggunaan 7 pemain warisan Harimau Malaya dalam kempen kelayakan Piala Asia 2027. Perkara tersebut disahkan oleh Setiausaha Agung AFC, Datuk Seri Winsor Paul John, yang menjelaskan bahawa maklumat awal mengenai siasatan bermula selepas perlawanan Malaysia menentang Vietnam. Menurut beliau, FIFA terlebih dahulu memaklumkan kepada AFC bahawa badan induk dunia itu sedang meneliti status kelayakan 7 pemain berkenaan, memandangkan pertandingan kelayakan tersebut berada di bawah pengelolaan AFC. AFC dimaklumkan oleh FIFA kerana pertandingan itu adalah pertandingan AFC. Kita mendapat maklumat bahawa FIFA sedang meneliti ketujuh-tujuh pemain selepas sahaja perlawanan Malaysia menentang Vietnam, jelas beliau. Beliau turut menegaskan bahawa siasatan tersebut bermula susulan protes rasmi yang dikemukakan oleh Vietnam, sekaligus membuka ruang kepada proses penelitian dokumen serta status kelayakan pemain oleh FIFA. Siasatan berlaku kerana ada protes daripada Vietnam. Itu pertama kali kita mendapat berita secara langsung daripada FIFA. Selepas itu, kita menunggu penyiasatan yang dilakukan oleh FIFA dan biasanya proses ini melibatkan komunikasi antara FAM dan FIFA, katanya. Selepas siasatan awal, AFC kemudiannya dimaklumkan mengenai hukuman awal yang dikenakan terhadap Persatuan Bola Sepak Malaysia, FAM, berhubung penggunaan 7 pemain yang didakwa tidak memenuhi syarat kelayakan. Isu ini, dengan pantas menjadi perdebatan hangat di kalangan peminat bola sepak Asia, kerana ia melibatkan keputusan penting yang boleh mempengaruhi perjalanan kelayakan Piala Asia 2027. Namun begitu, perkembangan terbaru memberikan sedikit kelegaan kepada kem Harimau Malaya apabila Mahkamah Timbang Tarasukan (CAS) membenarkan permohonan penangguhan pelaksanaan (Stay of Execution) yang dikemukakan oleh 7 pemain berkenaan. Ini bermakna hukuman penggantungan selama 12 bulan yang sebelum ini dikenakan oleh FIFA ditangguhkan buat sementara waktu. 7 pemain yang terlibat ialah Facundo Garques, Rodrigo Holgado, Emmanuel Machuca, Joao Figueiredo, Gabriel Palmero, John Irazabal dan Hector Havel. Dengan keputusan interim tersebut, kesemua pemain dibenarkan meneruskan kerjaya serta menyertai sebarang aktiviti bola sepak sehingga keputusan muktamad rayuan diumumkan oleh CAS yang dijadualkan pada 26 Februari 2026. Situasi ini menjadikan beberapa minggu mendatang sebagai tempoh paling kritikal buat bola sepak Malaysia. Jika keputusan akhir CAS memihak kepada pemain dan FAM, ia bukan sahaja menamatkan polemik panjang, malah mengukuhkan kedudukan Malaysia yang kini mendahului kumpulan F dengan 15 mata, meninggalkan Vietnam di tangga kedua. Namun, sekiranya keputusan sebaliknya berlaku, implikasinya berpotensi memberi kesan besar terhadap perjalanan kempen kelayakan negara. Apa yang pasti, kes 7 pemain warisan ini kini bukan lagi sekadar isu teknikal dokumen, tetapi telah menjadi pertarungan undang-undang bola sepak yang mendapat perhatian seluruh Asia, dengan peminat menanti penuh debaran keputusan muktamad yang bakal menentukan hala 7 Harimau Malaya.